buat orang pegang apa baju, buat pegang baju ni. 3 tangan keluar. Ada kat satu kat sini, satu ke bawah ni. Ni baju pegang atas, kita pegang atas 2 kan. Tulis penampakan lah. Orang nampak kan ada tangan pula kat bawah satu lagi. Macam mana ada tangan tu? Bab tak ada isu apa, cuma bab claiming je lah. Claiming. Kenapa mesti nak claim? Tapi dia orang masih tak terima lagi. Dia orang masih tak terima lagi. Ciptaan aku, ciptaan lirik by nama sendiri. Padahal kita tahu AI. Kita dengar muzik dia, kita tahu dia bunyi dia lain sikit daripada yang muzik yang kita pakai ni kan. Bunyi dia lain sikit. Dia punya nyaring kan. Dia punya bass dia tu pun lain. Sekarang suara robot tu kan bunyi sikit, ujung-ujung ada suara robot tu kan. Yang ujung-ujung kan. Kita boleh dengar lah benda tu. Cuma lagi satu je, kalau kau buang vocal tu untuk kau nyanyi karaoke boleh lah. Boleh buang vocal tu kan. Lepas tu masuk dekat YouTube, tulis itu nama kau, lagu kau. Banyak orang buat gitu lah kan. Tak, sekarang masalah sekarang yang aku tengok dekat YouTube ni, aku buka yang ni kan, dia orang semua buat lagu AI. Lepas tu dia buat karaoke. Lepas tu lagu baru ke? Lepas tu tak ada copyright apa semua. Dia orang boleh buat duit ni seminggu berapa dia orang dapat. Itu kadang-kadang aku terfikir, alamak, channel aku yang dulu dah tak ada, kalau ada aku buat juga kot. Kan, yang dulu dah ada iklan apa semua kan. Sebab bila kita masuk dalam tu, ada orang kaki karaoke ni ramai. Yang minat menyanyi ni ramai. So dah akan cari lagu-lagu lama, genre apa ni, versi apa AI karaoke. Sebab muzik dia tu sedap. Kalau lagu yang dah popular dia buat balik tu okey je. Dia okey lah. Aku dengar je, buka kadang suka nak tengok lagu dia orang. Tapi sedap layan. Sedap layan. Nama pun mesin. Tak ada cacat celah dia. Tak ada cacat celah. Tempo on time pun, tempo. Perfect pitch. Perfect tu. Gila lah. Layan okey lah untuk layan. Layan suka-suka. Itulah nak katanya cerita kita ni pasal AI ni kan, teknologi sekarang dalam segi muzik macam tu lah. So dia dalam orang kata geng-geng yang buat muzik ni mungkin dah dikatakan mungkin dah tahu semua. Ini sebenarnya pendapat masing-masing lah kan. Setengah orang memang dia tak boleh terima langsung. Setengah orang dia okey je. Aku pun tak ada nak tepis, tak ada nak terima kita. Go with the flow, mana dia dah ada keluar lah, ikut lah. Kita buat kerja kita still sama macam dulu kita berjalan. Kalau rasa dia boleh bantu, dan kita serap sikit. Kalau rasa tak boleh, dan kita jalan cara kita. Tapi teknologi tu memudahkan kita sebenarnya. Memudah memang dia kita cipta untuk, memang teknologi sekarang dia cipta digital ni untuk memudahkan. Sebab aku sekarang pun buat kerja menggunakan internet. Aku menggunakan ChatGPT, aku gunakan AI. Aku gunakan macam-macam video sendiri yang aku buat tu pun pakai AI. Macam kita dua macam ni kan, ada gambar sekeping je kan, kita boleh buat sembang. Dahsyat kan. AI punya dahsyat kau tak boleh kata, kau ada dahsyat. Boleh kita nak katalah, okey, on air ada kat sini, sebelah ni aku nak letak Tom Cruise dengan sembang on air. Boleh je. Sekejap 5 minit je kerja. Siap lah. Kalau kau buta IT memang betul orang ni kawan dengan Tom Cruise katanya. Memang kerja dia macam tu kalau kau buta IT tak tahu. Tapi kebanyakan sekarang orang dah tahu. Orang dah tahu dah. Zaman buta IT tu mula awal-awal dulu kita dengar istilah buta IT ni. Sekarang tak ada. Semua dah jelik dah. Semua dah jelik lah. Kadang pakcik-pakcik sendiri pun ChatGPT tanya ni macam mana nak buat kopi campur gula. Memang boleh. Dalam tu semua benda orang dah jadi biasa guna kan. Orang ni tanya tambah-tambah orang bisnes ni semua orang guna. Semua guna. Nak cerita apa paksa guna dia mudah. Akulah kerja dengan AI. Hari-hari AI. Buat baju kan, buat design apa semua daripada AI. Tapi kau punya prompt nak kena betul lah. Prompt betul, dia akan keluar design-design yang cantik. Tapi kalau prompt kau pakai tak betul, dia pun sebenarnya AI ni pun bodoh juga. Apa yang kita nak sebenarnya tu tak sampai kat dia blur, dia buat benda lain. Dia buat benda lain. Tapi kita kena pandai buat prompt dia supaya dia dapat ikut. Dia mahal ke kalau yang jenis yang bayar-bayar ni mahal? Yang ChatGPT ni aku ambil yang sebulannya RM38 sebulan. Tak mahal. Tapi yang video mahal.
Oh. Kalau yang video untuk buat video macam gambar skepin tu Pandai jadi buat video. Boleh. Hari Pakai ni ni kita buat tu video klip pakai AI. Wah, tak boleh lah. Boleh. Aku nanti boleh nak tunjuk nanti kejap lagi kita habis discussion nanti kita tunjuk untuk buat. Sebabnya dia memudahkan kerja, memang mudah kerja tu. Yalah. Kan. Masuk gambar 2 keping. Tulislah kat bawah. Gambar pun boleh hidupkan jadi video boleh, kan. boleh hidup. Tak gila. Tak, yang paling ni gambar yang zaman-zaman nenek moyang kita yang gambar bula-bula yang kotor yang rosak tu kan. Suruh dia buat cantik balik. Memang jadi lah ni. Memang Real jadi. kan. Sebiji Tengok kalau kat jadi. Sebab tu yang kita tak boleh nak buat apa. Ya. Tak boleh nak tolak memang. Tapi satu je aku pegang, aku ingat. Sebab Nabi kata ini kita di zaman fitnah. Macam-macam nak letak oneh dengan awet tu, sebelah ni tahan. boleh. Kena bijak lah benda tu. Kena bijak. Tapi kalau kita dah main dengan AI, dah bijak dengan AI, kita boleh teliti, kita boleh tengok, boleh tahu. Macam aku boleh cam. Boleh sekarang boleh dah cam. orang dah bijak. Cam dalam segi kulit dia perhati, lepas tu mata dia punya kelopak dia ni kita boleh cam tengok. Kalau Mana kita, orang yang biasa guna AI dia akan tahu. dia tahu benda tu AI. dia tahu Dia AI. yang tak tahu ni orang yang dia tak guna AI, Tak dia guna. dia hanya Dia hanya tengok sekilas gitu. Dia Tengok. tak akan tahulah. Sekarang aku boleh cam, dia tahu video tu kan bergerak apa semua. Kadang-kadang dululah masa mula belajar buat orang pegang buat pegang baju ni 3 tangan keluar. Ada kat satu kat sini, satu ke bawah ni, dia baju ke atas, kita pegang atas 2 kan. Itulah penampakan lah. Orang nampak kan ada tangan pula kat bawah satu lagi. Macam mana dia letak kat tu lah. So benda tu tak boleh lah. Tak boleh pakai lah. Tak Kita jadi buat lah balik, tu. tak jadi. Kadang-kadang kita tak perasan jari je kan. Yalah, lepas tu banyak kan duk tengok juga member duk buat poster kadang muka berubah cakap. Muka berubah. Muka berubah tu dia sebenarnya dia ada command dia. Jangan usik kita punya ni. Selalunya kebanyakan dia orang ni muka pemain lagi handsome. Handsome lah. Lain jadi muka Mak Saleh je semua. Lepas tu dia orang pakai lah sebab handsome. Macam-macam boleh dia. Macam aku sendiri duduk dalam pergi minum dekat Paris. Tapi real lah Kan, dia. Ustaz. Real lah. AI dah tak boleh buat apa. Dahsyat. Kita memang tak boleh buat apa dan kita follow saja. Cuma buatlah benda tu untuk kebaikan. Dulu ada satu software nama Grok. Grok bagi free kat kita. Kita boleh buat video, generate video 20-30 video dia boleh bagi kita free kan. Adalah si mangkuk ni pula seekor dia pergi buat video tu, video bogel, video ni dia ni. So Yalah. benda tu dapat tahu dekat MMC kita, dapat tahu dah heboh apa semua. Jadi Grok tutup lah untuk yang free punya. Boleh pakai Grok. Cari tengok Grok. Dalam tu ada dia, sekarang ni dia bagi free lagi lah pakai untuk 1-2 video. Grok. 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 Dia bagi free. Kalau dulu masa aku buat dulu 10 video, 15 video selama dia bagi kan kita buat. Sekarang kan mungkin 1, mungkin 2, kadang-kadang tak dapat. Dia ada masa-masa dia bagi kita free 1-2 video. Ya, kita kena bagi prompt tu, jangan membazir prompt tu. Kita buat betul-betul biar dia jadi betul. So dulu aku boleh membazir sebab dia bagi banyak. Bawa-bawa dia tak jadi, delete lah, buat lain blog. Sebab benda ni dia bagi banyak kalau dia bagi sikit, so kita jangan membazir. AI pun banyak sekarang lah. Macam-macam banyak. Siden, tak siden, banana, tak buat banana. lagu, buat video, semua lain-lain. Ada Semua. yang sekali dia package pada kau boleh buat lagu, boleh buat video semua dalam satu AI kan. Semua ada, dia boleh. Macam aku buat, okey, kita sembang-sembang macam ni kan. Sembang-sembang macam ni, okey, bila gaji bulan depan, alamak tak dapat lagi bulan depan. Lepas tu gambar kau ni, kau pergi, aku buat kau termenung dekat tingkap, kau terjun bangunan. Real tu terjun bangunan. Terjun bangunan. Ada video, nanti aku Waktu tunjuk. sekarang kalau tengok video apa tak boleh 100% tu tak percaya boleh kan. menipu. Kadang kita nampak lah AI dia tu kan. AI yang dia. real betul. Real lah. Padahal kita tahu memang AI tapi real lah. Real. Banyak sekarang kalau tengok dekat dia orang update dekat story ke apa benda kita tengok. Benda tu
Yelah, harimau keluar daripada hutan pergi peluk orang apa semua tu. Kau kena hati-hati lah, dan benda tu menipu lah. Ya, orang logiknya gitulah, orang tengok takkan lah gitu sekali. Takkan sekali. Walaupun gambar real, dia orang pandai blurkan sikit, dia orang menjadikan macam video lama kan. Dia nampak real tu. Tapi video ni dia berat lah sikit kalau kita nak buat kerja. Dia tak macam lagu lah. Kalau muzik lagu senang. Muzik dia video pun ringan memang sikit. pun kalau dari bukan AI pun video dia lagi besar file dia. Lagi besar file dia. Command dia pun lain sikit dia tak sama. Tapi lagu tu command dia kau letak genre rock, nak solo kat atas, solo tengah, solo belakang, kau tulis je kat situ kau nak macam mana, ada apa ni, konsepkan apa kan gitu gini. Genre apa kau nak. Lepas tu kau letak lirik, dah bagi dia masak. Kau tengah siap. Memang cepat. Lepas tu dia bagi selection 3 lagu. Antara lagu 3 ni mana-mana best lah. Kau ambil lah 3 lagu lah. Betul lah, aku ada member ada bagi satu lagu Ipan dia AI kan lah. Lagu yang asal. Lagu asal. Lepas tu dia buat, sial lah, sedap lah sial. Lepas tu aku suruh lah member yang jaga YouTube Ipan Bara ni, si Ali tu. Cakap masuk je lah cakap dalam YouTube. dia okey lah. Tak kena copyright tu. Tak kena copyright. Tak ada Bila dah ubah arrangement kan, dia copyright tak ada. Kena, tapi AI lah kita mention lah AI lah. Orang pun tahu, orang dengar AI kan. Tapi dia nak tiru suara asal aku tu lah. Dia bunyi ada part memang bunyi macam suara aku. Ada sikit. Dia menyanyi lagi sedap lah kan. Lagi sedap dia nyanyi kan. Lagi sedap sangat je kan. Kita kena ikut lah, tak boleh buat apa lah. So sekarang ni macam mana? Kau punya bisnes ni okey lah? Alhamdulillah okey. Sekarang ada ada orang datang jamming. Jadi konsep ni yang aku buat jamming ni pun kita buat miking semua, jadi nak rasa feel on stage punya kononnya gitulah. Nak bagi orang main drum pun ada reverb, semua sedap, ada rasa. Jadi yang selalunya datang pun dia orang bagi feedback yang best lah. Lain ni rasa dia gitulah. Yang tak nak rasa boleh datang. Nak rasa boleh datang. Tapi aku cakap memang best. Memang best. Barang-barang yang dah pakai, lepas tu studio punya, kalau selak belakang tu boleh tengok luar. Boleh tengok luar. daripada luar pun boleh tengok dalam, nampak. Tapi ni dia apa ni? Tinted. Dia tinted. Dia gelap sikit. Dia gelap sikit lah. Paksa tinted. Sebab dulu tak tinted, tapi tengah hari barang terlalu panas, tak matahari tembak dari situ kan. Ya. Rasa tinted. Petang tu kan, petang matahari dia tembak ke situ kan. So kawan-kawan kita yang artis-artis siapa yang pernah datang ke sini? Sebab sini pun kita baru setahun lebih yang duk praktis ni. Pernah orang kapak, KFC, Junction, Desire. Desire ada juga kan? Eddie Black pun pernah jam sini. Eddie Black. Eddie Black Wing lah. X-Wing. Dia pernah jam kat sini kan. So yang dia orang datang praktis lah kat sini kan. Praktis je untuk rehearsal jamming. Kat sini studio ada lagi satu dekat tu. Studio Babarik. Dekat kan? Kawasan studio Babarik depan. Babarik blok tengah, saya blok depan. Ni blok depan jalan besar, blok depan sekali. Yang Babarik ni blok tengah. Tengah. Dia tengah. Tengah. Tu Babarik. So dia orang pun dia ada praktis sendiri lah, sebab studio dia orang ada equipment semua kan. Itu studio Joe lah. Studio Joe. Tapi kat sini Joe dah sampai lah? Joe belum lagi. Nampak dia kat bawah je lah lalu. Sempat kat bawah je. Tadi ada ni, aku nak cari pagi kereta dia rajin kat atas tu. Dia kat atas tu. Sini dulu plan mula-mula nak buat private studio, memang untuk nak pergi Pambara je praktis. Ali punya studio yang nak open. Bila tu time dah siap, member datang praktis. Bila member datang praktis, dah bagilah jam lah. Jam. Lepas tu dia pergi canang kat member lain pula. Member lain pun mana aku nak jam kat. Masuk 3-4 band member lah. Lepas tu taklah open je lah cakap kan. Open lah. At least ada income sikit. Hari-hari ada kan Hari-hari ada. So far Alhamdulillah hari-hari ada. 1-2 pun dah okey lah. 1-2 band je. 1-2 band pun dah okey lah.
hari-hari ada. Cuma yang datang ni pun, yang datang ni orang-orang yang tak kenal lah yang datang lah. Tak yang yang booking je. yang booking, kalau yang studio ahli banyak yang ikut.